Strike. Huh. Caru. Tu kena. 2 ekor. Belah seekor. Ikan duri kena. Dah naik dah ikan duri. Ikan. Oh, selah besar juga selah. Oh, mantap. Ribut. Jadi kita nak balik balik parking. Ribut sudah datang. Tiba-tiba saja. Selamat pagi. Hari ini kita turun trip. Jadi kita ada dekat Sekari. Okey. Jadi hari ini ombak agak ganas juga. Okey, jadi kita turun mancing dekat belah tiang sana lah. Okey. Ombak datang. Jadi okey, kita nak prepare siap. Okey, tengoklah kalau ombak kuat sana risau juga nak keluar. Okey, jadi kita prepare kat lancor untuk mancing. Micro jig. Kita main micro jig dulu. Air tenang hari ni. Air tenang. Pagi-pagi air tenang biasa. Aku rasa datang sini 2 kali pun air agak deras. Air agak deras. Ini pun agak dalam juga. Main cara ajing. Lanjut lagi. Ada ikan sebenarnya, cuma ikat pun banyak, bot nelayan pun banyak. Dah kena pun aku tak tahu. Ikan kecil, lama kecil kena jig. Ini dia makan ya apa? Ada juga strike, tapi itulah tak sedar pun, kecil. Bau umpan lah nanti. Strike. Kita tengok ikan apa yang kena. Caru.
Pencaru lah, kita target main jig. Ada jugalah hasil. Caru. Wak. Melempak dia. Haha. Try lagi. Ada dia. Ada caru. Main Apollo kejap, cari umpan. Main Apollo kejap, cari umpan. Dia cari umpan tamban ke, selah ke. Ya, ada. Alah, aku nak umpan. Ini kelama pula kena pun okey lah. Jimatkan masa aku nak cari dia. Ada juga kelama. Mantap. Cari lagi. Tak payah guna umpan kan. Pakai Apollo je boleh dapat kelama susah. Okey, ada lagi. Cari lagi. Ada banyak bawah ni hari ni. Mesti banyak ikan. Cari tamban. Ada je. Ada je tamban. Tamban bawa umpan. Bila dia datang dia satu geng lah. Tapi dia datang kejap dia lari. Datang lah, dia ada dekat belakang but lah. Tu kena. 2 ekor. Selah seekor. Selah pun ada. Dia main atas permukaan je, tak payah bagi dia pergi bawah. Tunggu dia datang je. Dia ada belakang boat lah. Ada strike. Ikan selah ke apa? Ikan selah. Try lagi. Main bottom kejap. Bubur umpan isi ikan. Tengok ada tak yang nak ambil. Ada strike. Ikan kecil-kecil je. Anak gelama. Kecil sangat. Tapi ada lah dia. Ada kecil, nanti ada lah yang besar. Testing water dulu. Tengok ada tak dia. Kalau ada,
Bagi dia makan. Ada ke tuan? Alah. Ada kena. Ni besar sikit. Ada dia. Alah, lucut. Lucut. Ada dia, ada kat bawah. Sementara dia masih duduk sini, kita cari sama dia. Ada strike. Ada strike. Lama kot. Lama. Seekor lagi. Hari ini kita main gelama. Ada dia. Tak besar, kecil ya. Kecil pun naik juga. Ada je. Sementara stok masih ada, kita ambil. Ada dia. Ada ketuan. Ada ketuan. Ada dia. Seekor lagi. Lama. Tengok hari ni pesta ke tak? Pesta ke tak? Tapi umpan tak banyak. Umpan sikit je dapat tadi. Ada lagi. Naik lagi. Ada lagi. Ada lah. Lama bila ada memang syok. Dia ada saja. Umpan habis, kita potong lagi. Air tenang best. Tak ada alun kuat. Duduk relax je. Kita santai-santai tengah laut. Ikan pun banyak. Ikan kecil-kecil. Ikan selah, ikan tamban. Duduk berenang sekeliling. Tapi matahari dah start terik dah. Masa sampai tengah hari nanti, bila air mula surut balik, ikan kurang lah. Tapi sekarang aku rasa air tengah nak pasang dah. Jadi harap-harap adalah strike mana yang ada. Ikan atas permukaan banyak, ikan kecil-kecil. Ikan dasar yang besar tu, saiz tu macam tak berapa ada. Kita try dulu. Umpan pun aku rasa dah habis dah. Jadi kita pakai mata Apollo kecil, saiz 6 je aku rasa. Saiz 6 ke 7. Tiga mata je. Pakai 3 mata je. Kita cangkuk umpan sikit. Tengok-tengok ada ke tak.
Tadi lama lah. Bila ada tu ada lah. Tapi dia kejap je. Dia habis kenyang makan nanti dia belah. Dah sampai waktu tengah hari nanti bila angin mulai datang, dia pun kurang lah. Ikan pun kurang. Macam tak ada getuan dah. Tak ada getuan lagi. Tunggu je. Tadi dia makan kejap je. Itulah. Kita tunggu saja. Tu ada. Ada tapi dia ikan kecil-kecil dia kacau. Ada dah. Kena dah. Ikan duri kena. Dah naik dah ikan duri. Lepaskan. Dah datang dah. Try lagi. Ada dia. Ada. Ada dah. Ada lagi. Tengok ikan apa pula kali ni. Jangan-jangan dia. Okey, lama lagi. Hari ni belum dapat lagi lah tengkerong. Semua gelama biasa je. Belum lagi ada yang monster. Ada strike. Dengan ikan apa yang naik? Ikan ni anak jenahak. Ikan tanda kecil. Tapi kecil lah. Kecil kita lepaskan. Kalau gelama okey lagi lah. Tanda kalau besar tak apa juga ni. Tak besar mana kita lepaskan. Bawah tu ada banyak dia. Ada dia. Tu. Ada getuan dah. Ini kasar ni. Ini anak tanda lagi ke apa? Ikan gerut. Boleh lah saiz ni. Besar sedikit dari tanda tadi. Kuak. Aduh. Dia belitkan aku punya tali Apollo. Dah. Boleh. Tapau juga. Ada lagi. Ada masuk dalam tiang. Gerut lagi kot. Ikan apa ni ya? Selah besar juga selah. Mantap. Selah. Selah besar. Boleh.
ekor selah sekali. Okey lah. Tepi tiang tu banyak ikan selah saiz. Saiz pun boleh tahan besar juga. Try lagi. Ada. Dia ambil. Kena raut. Kuat lari lah. Oh, 2 ekor. Oh. Caru dengan gerut. Caru kita ambil lah, gerut tu kecil. Gerut ni kecil, jadi kita tak ambil gerut ni, kita lepaskan. Aduh, susah nak lepas. Dah terbelit lagi berambut. Kita betulkan balik dulu. Lagi. Tengok ambil lagi ke tak? Ada ketuan. Kali je. Ada lagi. Apa lagi yang kena? Tak nampak muka ha. Kenapa ni? Naik dah. Berapa ekor? 2 ekor. Gerut-gerut. 2 ekor. Boleh lah. Dua-dua kita boleh ambil. Ada saiz. Ada saiz goreng-goreng, boleh jadi lauk. Lagi. Kita sudah pergi dekat dapat dengan tiang lah. Ada. Banyak ikan gerut-gerut lah. Gerut lagi. Ikan gerut. Strike. Kan nampak kali ni. Caru dengan selah. Ada caru, ada selah. Mana satu nak ambil? 2 kita ambil. Wah. Mana seekor lagi? Kita mancing satu spot ni saja sudah cukup. Banyak ikan. Tak besar tak apalah, janji syok lah. Ada juga boleh buat goreng-goreng kan. Tengok turun sudah ambil. Ambil je lah. Kena.
Kenapa kali ni gerut-gerut kot? Alah, sampai-sampai dah lucut. Ikan gerut-gerut juga. Kita cangkuk umpan lagi. Kena lagi. Hari ni apa pula? Gelama. Ada lagi gelama dia. Dah lama tak naik gelama. Gelama. Ada lagi. Gelama lagi good. Kan gerut-gerut. Kan gerut-gerut. Macam-macam ikan ada sini. Okey. Kena. Ini kuat tekan. Dan apa yang naik? Gerut-gerut. Ini ada saiz. Ini boleh ambil. Kuat nampak. Ada lagi. Ikan sarden. Sarden pun ada. Mana-mana pun ada dia. Dah. Sarden. Nasib baik dia tak telan. Ada dia. Gerut-gerut kot. Gerut-gerut. Okey. Ni telan-telan pula. Ada strike lagi. Ada dia. Dan gerut-gerut lagi. Gerut-gerut. Boleh. Jenuh nak goreng semua ni. Lama lagi. Okey. Ada lagi lama. Masih ada lagi dia. Ada strike lagi. Ikan kecek. Ikan kecek pun ada saiz juga. Ikan kecek sedap kalau besar. Kalau ada saiz memang sedap goreng. Ikan kecek. Tak nak ikan kecek. Ada strike. Dan apa kali ni? Gerut-gerut. Try lagi. Tadi perambut putus lah. Ikan tu tarik ke dalam tiang. Try lagi. Harap ada lagi strike lah. Ada lagi masa sedikit. Jatuh mikrofon. Aduh.
Entah dia boleh pakai lagi ke tak? Dah masih boleh lah. Sudah kena air laut ni dah enam jugalah. Ada bunyi lagi. Ada suara tu okey lah, kalau tak ada suara memang dah enam lah. Tak kuat dia sangkut sini. Sangkut sini kuat sikit. Jatuh pula mikrofon. Dah hanam betul. Strike. Kenapa yang naik? Lama lagi. Lama tengah hari. Strike ada. Kan gerut-gerut kah? Gerut-gerut dengan lama sekali. Member dia. Tapi lama ni kecil lah, kita lepaskan. Hari. Kan sudah tak berapa nak makan lah. Jadi kita nak kemas barang lah. Pergi balik tempat turun bus tadi. Tengok sana kita cuba mancing lagi kejap lah. Ada umpan lagi sikit. Harap ada strike lah. Kalau tak ada pun tak apa. Hari ni sudah strike ikan banyak lah, ikan kecil-kecil. Kemaskan barang dulu. Jom. Basah. Ribut. Jadi kita nak balik balik parking. Ribut sudah datang. Tiba-tiba saja. Jadi kita tak mancing lagi lah. Kita balik lah. Kita landing terus. Nasib baik sudah dekat. Tiba-tiba tengok ombak. Nak gerak pun tak boleh. Jadi nanti lepas landing baru kita cakap lagi lah. Tengok hasil hari ni. Jom. Okey, selamat tengah hari. Ini tengok tengah hari lah, tengok. Angin sudah kuat, ombak pun sudah kuat beralun lah. Tiba-tiba ribut. Mancing dekat depan sana tadi. Lepas tu balik-balik sini. Ingatkan nak pergi mancing kat belakang sana lah. Tapi tiba-tiba ribut. Jadi kita mancing lagi lah. Semua kita nak balik lah. Okey, sampai sini saja kita boleh mancing hari ni. Ni aku rasa dalam pukul 1 kot. Jadi masih ada lagi, tapi kita kemaskan barang relax lah. Nanti pergi cari tempat minum dulu. Okey, jadi hasil hari ni hasil ada hasil sini. Okey, hasilnya cuma banyak ni je lah. Adalah boleh lah buat lauk. Lauk 2-3 kali. Macam-macam adalah. Lama, carut, gerut-gerut, selah. Lah. Okey, itu saja yang boleh aku buat hari ni. Waktu tengah hari tengok, matahari lagi memancar. Jadi dah
ribut nak buat macam mana. Jadi kita pulang lah. Okey, jadi itu yang saya boleh buat hari ni. Kapten Cape Running, kita jumpa di lain kali. Jom.